Pertikaian hak petroleum antara Sarawak dan Kerajaan Persekutuan kini dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Tetapi menurut New Paradigm Research, penyelesaian politik mungkin lebih mudah berbanding jalan perundangan. Firma penyelidikan itu menyifatkan tindakan Sarawak sebagai kemuncak ketegangan dalam sektor minyak dan gas, isu sensitif yang berlarutan sejak beberapa dekad. Langkah membawa kes ke mahkamah boleh menjejaskan keyakinan pelabur. Ketidaktentuan ini menyebabkan projek ditangguh dan pelaburan dinilai semula sehingga kepastian undang-undang diperoleh. Sebarang keuntungan tambahan kepada Sarawak berpotensi menjejaskan Petronas kerana pertikaian ini bersifat zero sum, keuntungan satu pihak bermakna kerugian pihak lain. Kerajaan negeri menegaskan hak kedaulatan petroleum telah terletak hak kepada Sarawak sejak Hari Malaysia seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Pertikaian ini bakal menentukan masa depan kawal selia minyak dan gas negara.